Tengok laluan mana unta yang selalu lalu ni, dia buat persediaan untuk membunuh unta ni. Lalu dia membunuh unta yang besar ni, unta mukjizat Nabi Saleh AS ni. Tapi dia sempat bunuh hanya unta ibu saja. Yang anak tu lari balik masuk ke dalam batu. Maka bersoraklah kaum Samud ni kerana berjaya membunuh unta mukjizat Nabi Saleh AS ni. Dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Ali, orang yang paling celaka di atas muka bumi ni, orang yang membunuh unta Nabi Saleh dan orang yang membunuh kamu, wahai Sayyidina Ali. Jadi inilah antara orang yang celaka di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apabila dia dah bunuh unta Nabi Saleh ni, Nabi Saleh pun cakap dekat kaum dia, kamu dah melanggar, kamu dah membuat maksiat yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala dah cakap jangan kau khianati unta ni. Tapi umat Nabi Saleh AS ni membunuh juga unta mukjizat ni. Nabi Saleh cakap, kamu ada masa 3 hari untuk bertaubat. Dan hari keempat akan datang azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari pertama muka mereka akan menjadi kuning. Dia bangun pagi muka dia orang akan jadi kuning. Semua akan jadi kuning. Hari kedua dia bangun muka dia menjadi merah. Dan hari ketiga muka dia menjadi hitam. Dan hari keempat baru datang azab yang sangat pedih ni. Apabila Nabi Saleh bagi masa 3 hari untuk mereka kembali ke jalan Allah. Sebab dengan rahmat Allah masih bagi peluang kepada kaum Samud ni untuk bertaubat kepada Allah. Tapi apa kaum Samud ni buat? Dia buat perbincangan untuk membunuh Nabi Saleh pula. Tadi dia bunuh unta Nabi Saleh. Sekarang dia nak buat perancangan untuk membunuh Nabi Saleh pula. Pada malam hari ni, dia buat perancangan ni, 9 orang yang bunuh unta Nabi Saleh ni juga nak pergi ke rumah Nabi Saleh ni. On the way dia nak pergi, Allah timpakan batu daripada langit ni, hempak 9 orang ni, maka matilah 9 orang ni. Nabi Saleh ni diperintahkan Allah untuk keluar daripada kawasan kaum Samud ni, Al-Hijr ni, dekat Madain Saleh. Jadi Nabi Saleh ni dah berhijrah. Selepas Nabi Saleh dah keluar daripada Al-Hijr ni, datanglah azab Allah yang Allah janjikan. Dengan satu pekikan yang sangat kuat daripada langit ni, menghancurkan, meratakan bumi Al-Hijr ni. Sebelum ni ada istana-istana kaum Samud ni yang sangat besar ni, dengan satu pekikan je, semua terkubur. Macam kawasan ni tak pernah dihuni oleh mana-mana kaum pun. Itulah azab yang sangat pedih yang Allah timpakan kepada kaum Samud ni yang ingkar untuk bertauhid kepada Allah.